Menu wajib lauk kenduri. Hari tu kita dah buat nasi minyak kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak buat ayam masak merah. Rindu nak makan lauk kenduri? Tak apa, kita buat sendiri dekat rumah. Okey, caranya mudah saja. Kita nak gorengkan setengah ekor ayam yang telah digaram kunyit. Siap goreng, angkat dan ketepikan. Kita nak tumiskan rempah 3 sekawan bersama 2 batang serai dan 2 helai daun pandan. Aku lupa nak letak thyme. Next, ambil 2 biji bawang besar, 5 ulas bawang putih dan 5 hiris halia. Kisarkan bahan-bahan ni dan masukkan dalam kuali. Tumiskan sampai bawang tu masak. Ingatan aku dah kembali nampaknya. Okey, tumis. Lepas tu kita nak masukkan 3 hingga 4 sudu besar cili kisar. Bila cili tu dah pecah minyak, cantik elok macam ni, masukkan 1 sudu besar tomato puree, 5 sudu besar sos cili dan juga 3 sudu besar sos tomato. Dan juga gula Melaka. Letak dalam 1 sudu besar macam tu. Kacau sebati dan perasakan dengan garam. Lepas tu bolehlah masukkan ayam yang kita dah goreng tadi. Kalau kuah tu kering sangat, boleh tambah air sikit. Okey. Gaul rata biar selalu elok ke semua ayam dengan kuah merahnya. Siap dah ayam masak merah kita. Merah menyala. Masya Allah, sedap ni makan untuk berbuka. Nak buat menu raya pun boleh. Orang Malaysia raya sebulan kan. Mana tahu nak buat jamuan makan raya ke. Memang kena sangat makan dengan nasi minyak. Ini yang baru nak belajar masak pun boleh buat. Confirm jadi. Lulus cemerlang selempang pink. Senang je buat dia. Simpan resipi ni siap-siap. Dan jangan lupa cuba tau. Bye-bye.